keselamatan, kesehatan anak di rantau ya Allah. Tekan aja lah dia untuk pulang mencari induk ya Allah. Merasaki je lainnya ya Allah. Sekian tahun anak tak pulang. Barilah ya Allah. Barilah kesempatan yang pulang ya Allah. Teragak bana je anak ya Allah. Sekian tahun anak tak pulang. Bagilah rezeki ya Allah untuk jalan pulang dia ya Allah. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Kue teh. Kau rancak-rancak kue nak ah. Oh. Tadi kue teh. Yo jadi. Boleh kasih kau teh ah. Yo. Le ada kue patang. Lai, rancak kue baru mak buat tadi tek buat tadi kau mah. Kau abang. Dari tadi kami menunggu etek lain. Bapak lambek mana etek tibu? Tek kue kesukaan dan bagai. Banyak tek kerja dulu pagi tu tek siapkan dah dulu, tek masak dah dulu. Kue kesukaan dengan. Lama Kau barang cik kata 1,000 cik ni. Kau berate? Tu matuh. Kau berate? Tu 1,000. Dia le siap dia induk dia dah. Tapi dia ndak mendakik dia malu rasanya. Induk dia ndak bansik. Kalau dilakukan jatuh lo harga dilewat rasanya. Malu yo lo ditawan. Mencari induk bansik mereka. Tapi nyole siap dia induk dia mah. Ba rencak gua. Ko payuk mendakik kan ni malu. Ko ndak lo payuk mendakik kan ni nak teragak. Kalau dakiknya le bah ya malu warna awak rasa mendakian. Di bansik warna induk bahasa. Ayo sehat induk ada lah. Lebih luar dakian. Kalau kini kau malu rasa mendakian induk kau bansik warna made. Adalah usia kali induk kau. Tinggal siapa. Sudahlah kote. Dia ada membayar bahas. Itu lah. Iya, 1,000, 2,000, 3,000 denda. 3,000 loh ah. Pun dia letak sih. Tu barang lo tu. Kau mati ni. Ayo. Kau 5,000. 5,000 lah. Kote 10,000 sudah. Ayo. Yalah. 10,000. Yalah tek pulang lainnya apa tek tu lah. Tek pulang. Kurang zero pada tek sing. Yuk. Pulang le yo. Kalau kurang zero badan. Iya, sana pernah tek antara ka mangaleh tek besok tidak kuah. Tek kalau tak zero Ya tu yo tek pulang le yo.
Onde kurang seru pada nawak rasa. Teragak awak jo anak, damam teragak jo anak awak rupai ko mah. Dia pulang anak kalau kali kado raso dia anak ko lah ko. Teragak mana awak rasa lah 5 tahun tak pulang ah. Teragak mana awak jenyonya. Jadi kabulkan nanti Allah ada doa awak sembahyang tadi. Ba ko liya tibo etik ko le ko la marai ko. Siang hari ngah. Biasa lah tibo sana ko. Biasa yang tigo etik tu dah tibo nah. Ko la zaman na Maria dia tibo ni. Dah. Dia kan mengalir sakit etek tu dak patangnya nyabui sakit mah. Dia kecil dah mah. Yo kurang seru so badan cik mah. Payuk calik ba ke ko. Bawa dah. Tungguan lah dulu. Bak tungguan tak lai lo dak. Ya, tunggu 5 minit lagi. Yalah awak nak mangulek-ngulek lah mah. Tercanggung orang rasa etek ko dak do. Tadi lepas ya. Dia apa nanya dia? Ada. Etik yang menggali sekoko mah nampak Sampai hari tak mengalih dah. sampai hari ya. Kami menungguinyo lo mah dah sampai hari lo menunggu etek itu ndak do tiba-tiba etek tu do. Enggak ada kabar dah. Ndak do dah. Terakhir apa mada kecil lo mai lo sakit kurang sehat tapi ndak ba kami tak tahu dah. Memang dah siap tu. Enggak, sekadar tahu aja nya. Ada palu ada jetek tu tu. Enggak ada bagai juga dah. Udah baru nampak baru di kami mah. Iya, baru pulang di rantau. Oh. Tu balik dah. Nah, iyalah coba calik ke rumah lah. Itulah calik dah. Entah baik tek tu lah. Tersakit, entah baik. Siapa tu Tin yang bertanya tadi tu? Ndak tahu do. Dia nak mak tu, etik tu. Baru nampak lo baru mah. Soalnya yo dah anak dia ndak do pulang-pulang Dia kecil dia cerita do. tentang kawan mah. Iya. Dia dah anak ai lah. Entah. Dia tak, tapi Apa anaknya? Boleh mencurigakan nanti le. Tak pula tak tahu ni jamak mah kau anak itu. Kok malu dah amak banseknya mah. Mati malu. Malu dah. Mungkin yo Dia mah. gagahnya pulang di rantau. Bantu gaya tadi mah. Waktu tu ini lah. Dia dah amak, dia dah anak ai lah. Kalau bekok calik selalu. Tak usah nak. Kau calik ada jauh. Biar selalu kalau nya calik ke situ tu bekok calik saya. Eko kalau lamanya balik baru buat cali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onde. Lah pulang anak dia rupui dari rantau. Ada mah. Lai dia ana. Lai dia ana teragama jauh anak. Berdoa dia sembahyang nak. Tak dia mak berdoa tu syukur dah. Abang kecil pulang anak dia teraga jangan. Nilai cekak anak. Nilai cekak anak. Nilai cekak anak. Bila kat kuri badan wah penting anak cekak wah lain. Dia sakit tak agak jamak wah. Tu baru dah pulang wah tak agak jamak. Tu baru betul nak tak agak mana mak dah mau tahu wah nak pulang nak. Sama itu je nama. Tapi awak dah jauh. Naik kapal 2 kali. Pas sempat doa pulang dia doa mak tadi Iya pulang seorang, iya dah agak jamak, ada pulang seorang. Sakit. Yo nak bako apa teragak Mana mana. nama ke mana? Ayo itulah nak teragak doang amak ke mana. Tu nak menggalih amak tu. Itulah nak boleh tak bana pada amak nasi. Makan amak dari pagi dah itu. Teragak amak lah gadang hati amak nasi deh. Siapa dah yang tadi itu tu? Awak calik lah. Yalah. Pasal lah ondai dari sinan tu taruh ke sinan tu tadi ya. Tiba di sinan tu terdengar ndak apa punya onda tu. Ada ke rumah etik tu dah. Awak calik. Yalah celik lah. Sambil main calik etek tu. Entah dah mak metik entah ba. Anak bagai entah siapa. Entah anak bagai yang dari rantau dak pulang-pulang tu mah. Dah celik lah. Tapi awak pingin lo lah. Lah. Oh calik etik tu sekali. Nah. Onde barek etek sakit. Aduh. Hilang air ya.
Bantu tu ya anak etik tu dah. Yang anak nyo tadi tu. Baca celik lah. Oh iyalah. Lawak celik lah. Cari lah. Ya tu nak, teragak mana mak je waang nak. Dia boleh pulang waang tu terkabul doa mak nak. Dari dah pulang tu dah nak. Tengok aku dah mengalih lama mete. Mesti teragak mana. Alhamdulillah lah le. Alhamdulillah anak. Sakit teh mode mate. Cuci teh. Aldi berhenti Naman deh. Ya Allah teh. Kami leteh.